Saya cakap. Saya mau tengok lah. Apa dia orang buat? Dia orang buat apa ini? Tengok. Tengok sendiri mata you orang Buka rakyat Malaysia. MBSA. Buka minda you. Seorang wanita bagaikan naik hantu ketika merakam keadaan dapur di sebuah kedai makan dipercayai diuruskan oleh warga asing Bangladesh. Dalam rakaman video tersebut, kelihatan seorang pekerja sedang menyediakan makanan dengan keadaan dapur yang tidak bersih dan berselerak. Malah turut kelihatan ruang memasak restoran tersebut berlantaikan batu dan berpasir. Bukan itu sahaja, malah di ruangan tersebut terdapat juga ayam yang dibela dalam sangkar serta terdapat tempat untuk sembelihan ayam. Dengan nada marah dan tidak berpuas hati dengan keadaan itu, wanita terbabit menggesa agar tindakan tegas dapat diambil oleh pihak berwajib terhadap restoran tersebut yang terletak di Kampung Baru di Sungai Buloh, Selangor. Berikut adalah pendedahan sebenar mengenai restoran warga Bangladesh itu yang disyaki tidak beroperasi mengikut undang-undang negara ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. You tengoklah. Ini kedai Bangladesh ini. Kedai Bangladesh macam mana dia masak? You tengoklah dia punya keadaan macam mana. MBSA, mari. Tengok, cek. Bagi saman kau. Tengok dia orang masak macam mana. Bakar sudah 6 bulan, 7 bulan bakar. Tapi dia masih belum betul ini kedai. Tengok macam mana dia orang masak. Keadaan belakang sana. Okey? Perhatian MBSA. You tengok dia orang punya keadaan belakang tempat masak. Kalau orang Malaysia, you orang cepat saman, You tengok ini orang asing punya kedai ini. Restoran Habibah. Okey? You tengok sendirilah. Berapa seksanya dia orang masak. Batu-batu. Kedai tak buka, tak buat kedai. Bakar sudah lebih kurang 6 bulan. You tengoklah keadaan dia masak belakang sana, tengok. Saya tak tahu kenapa dia orang bukan tak ada duit, ada duit. Tapi dia orang tak boleh keluar duit. Saya minta MBSA buat perhatian, Tolong tengok video saya. Jalan Perkhidmatan Kampung Baru Sungai Buloh. Nombor kedai 2627. Tolong ambil perhatian, saya tengok-tengok. Kiri kanan semua sudah buat kedai, tapi inilah yang dimiliki Josie Mineral Corporation. Tengok keadaan dia. Tengoklah macam mana dia punya kedai masak. Tengok. 1, 2, tempat sembelih ayam, simpan ayam. Tengok. Saya hari ini terpanggil nak buat FYP. Tolong MBSA mari. Tolong mari ini dimiliki Josie Mineral Corporation, Restoran Habibah. Tengok sendiri you kalau orang Malaysia meniaga ini macam you cepat mari Saya tanya dengan you. Kenapa you buat macam ni? Tengok keadaan masak macam mana, keadaan dapur dia. Sendiri tengok Saya bukan nak cakap, saya jaga kedai ini, saya tahu. You tengok. Sendiri tengok You tengok ini macam mana dia punya simen. Macam mana keadaan masak dia. You tengoklah. Kalau orang Malaysia you cepat mari Saya tanya berapa ribu you orang bagi dia. You orang MBSA dapat duit berapa ribu? Saya tanya you. Cuba bagi tahu saya. Saya mau tengoklah. Ini saya buat video ni. Tolong sebarkan, viralkan tempat ini. Saya mau tengok dia orang buat tak buat. Bakar lebih kurang 5 bulan, 6 bulan sudah bakar. Yang seksanya budak yang masak seksa. Okey? Kaki sakit, batu bata. Dia orang tak fikir. Dia orang fikir duit masuk saja. Dia orang tak boleh keluar duit. You sendiri tengok
Tengoklah. Ini kedai dia. Restoran Habibah. Tengok. You tengok dalam dan luar. Tadi luar. Ini dalam. You tengok ni macam. Saya kepala sakit tengok ini kedai. Tengok. Apa ini? Ini kedai. Ini kedai Bangladesh ni. Kedai Bangladesh ni. Tahu? You tengok sendiri, Mak. Apa dia? Pasal saya sudah sabar. Banyak sabar sudah. Terlalu sabar. You tengoklah. Marilah saya mau tengok. Inilah. Jalan Perkhidmatan, Kampung Baru Sungai Buloh. Welfare sana. Tengok ini. Tengok keadaan kedai dia macam mana. Kalau orang Malaysia you banyak kecoh, tapi orang asing tak ada kecoh. Tengok. Macam mana ini kedai. Tengok ini daripada depan. Depan dan pergi belakang. You tengoklah. Macam mana dia orang buat. Tengok ni. Keadaan dia. You tengok sendiri, Mak. Saya cakap pun tak ada guna. Tapi saya ada video call ini. Video. Gambar video. You tengok keadaan dia. Tengok. Ini tandas dia. Ini nasi dia. Nasi masak dekat tandas. Bilik air ni, bilik air. Ini tandas. Ini nasi. Saya banyak kali sudah cakap lah. Diorang tak dengar cakap. You tengok sendiri. Nasi. Periuk nasi 2. Masak dekat tandas. Tengok sendirilah. Tengok ini dapur semua. Tengok. Macam mana keadaan dapur dia. Tengok sendiri. Macam mana ini. Saya tak tahu kenapa MBSA mata lelap kah, tidur kah, atau dia bagi duit kah, saya tak tahulah. Diorang sebenarnya bukan tak ada duit, tapi diorang tak mau buat saja. Saya tak ada percaya diorang tak ada duit. Tengok sendirilah. Macam mana keadaan dapur dia. Dia masak macam mana dia masak. Budak-budak saya tengoklah macam mana keadaan dapur dia. Saya tanya, tengok. Tengok sendiri, Mak. Tengoklah. Biar dia. Apa you mau cakap-cakap. Tengok sendirilah. Pikir baik-baiklah. Saya sudah fed up sudah ini kedai. Banyak fed up sudah ini kedai. Saya tak ada heran kalau dia lucut saya direktur dalam direktur ini company. Saya tak ada halnya. Banyak problem saya. Orang komplain saya. Macam-macam orang komplain saya. Kepala saya pusing sudah. Ini tengoklah. Ini macam. Ini depan sana. Depan sana. Ini depan, dari depan. Itu restoran. Ini. Saya cakap. Saya mau tengoklah. Apa dia orang buat. Dia orang buat apa ini. Tengok. Tengok sendiri mata you orang. Buka rakyat Malaysia. MBSA. Buka minda you. You jangan fikir. Saya tanya dengan you terang-terang. Tengok ini. Okey? Assalamualaikum. Jangan tidur MBSA. Jangan tidur. Okey? Hello, saya nak tanya, siapa nama Revel Del Singh tadi? Dia kata kena hormat orang asing. You ada bercampur dengan orang asing ke? Ramai ke? Agak berapa ribu you bercampur? Orang asing ni, kita tak marah dia. Tapi apabila dia duduk Malaysia, walaupun dia ada permit, walaupun dia tak ada permit, maksud saya dia duduk cara haram, dia belagak. Okey? Bukan kita tak nak hormat, dia manusia lah. Kita bukan anggap dia binatang tau. Dia manusia. You tahu tak? Dia mari saya punya company buat permit. Tapi apabila permit dah buat, levy pun kita, dia baru bagi 1,000. Levy pun kita orang support. Lepas itu dia orang kerja dapat permit lari. You apa cerita? You apa cerita mau hormat orang asing? Saya sudah buat orang asing ini pekerja 20 tahun sudah. You jangan cakap hormat. Okey, ini cerita saya baru-baru ni. Saya mau beli daging. Okey?
daging lembu. Bangladesh jual. You dengar dulu saya cakap, Siapa nama Rewan Singh tadi masuk FIP saya. Saya nak beli daging, nak buat makan, nak bagi kenduri orang makan. Saya tanya 1 kilo berapa daging. You tahu kah? You orang mana saya mau tanya dengan you? You support orang asing ni. Bukan kita tak support. Tapi cara dia bercakap dengan kita terlalu kurang ajar. Kurang ajar. You tak bercampur dengan diorang, saya hari-hari bercampur dengan diorang. Dulu saya tak tahu orang asing ini macam ini. Apabila saya dah bergaul, bercampur dengan diorang, dah duduk dengan diorang, beberapa tahun saya tahulah macam mana perangai orang asing ni. Dulu saya tak percaya juga macam you pula. Hormat, apa kalau hormat dia tak menghormati warga negara Malaysia? Saya tanya dengan you. You jawablah. You mau jumpa saya kah? Saya tanya dengan you. You jangan nak deal dengan orang asing. Kita tak ada marah. You tahu tak? Kita tak ada marah orang asing. Dia kena hormat warga negara Malaysia. Dia duduk di mana sekarang? Malaysia kan? Saya cakap dengan you. Saya pergi Bangladesh 1 hari pun diorang berapa marah saya. Overstay. You tahu kah? Sampai nak masuk saya lock up. Bangladesh, you faham ke? Saya warga negara Malaysia. 1 hari saya terlepas pandangan saya punya visa. You faham ke? Apa Bangladesh punya orang buat saya? Jabatan Immigration Bangladesh. Saya ingat sampai mati You kata you suruh kita orang hormat orang kata warga asing. You ingat baik-baik Mungkin you banyak-banyak. Saya banyak warga asing dekat tangan saya. Bukan semua warga asing jahat. 5 jari tak sama. Okey? Saya nak bagi tahu you siapa nama tadi? Rewan Singh ke apa? Saya ingat you bukan Muslim lah saya ingat. You Muslim saya bukan. You jangan nak ini macam. Saya sudah kena saya seorang perempuan yang bercakap dengan saya seorang lelaki. Kalau perempuan, saya tak tahu mau cakap lah. Saya cakap dengan dia. Memang habislah dia. Pasal saya tak ada deal saya dengan lelaki. Ini cerita saya baru-baru ni. Saya nak beli daging tau. Daging lembu. Saya nak buat kenduri lah daging sembelihnya. Bangladesh jual. Jalan Perkhidmatan Kampung Baru Sungai Buloh. Welpe. You dengar You balas balik saya punya jawab. Saya tanya, kalau you nak beli barang, you mesti tanya harga berapa kan? Pasal dia tak ada tulis label dekat sana. 1 kilo adik daging berapa? Dia tak jawab tau. Lepas kemudian lama baru dia tengok saya, dia jawab. Pasal dia tengok Melayu pasal dia jual ni dengan orang asing semua tau. Jalan Perkhidmatan Kampung Baru Sungai Buloh. You dengar baik-baik sikit Rewan Singh nama. Saya ingat you bukan Muslim lah. You Hindu saya ingat. Saya tak ada orang kata risis Ini pengalaman saya semalam. Dia jual daging lembu. Kalau kita nak beli banyak, kita mesti, ini bukan supermarket nak minta kurang. Bukan, kita tanyalah. Kalau saya nak beli 5 kilo, boleh kurang ke? Bukan 1 kilo tau, 5 kilo. You tahu apa dia jawab orang asing ni, dia punya lagaknya. Orang Melayu mana ada beli daging 5 kilo. 1 kilo, setengah kilo. Saya tanya dengan you, Rewan Singh, apa pandangan you kalau orang bercakap dengan you macam ni? Saya tanya dengan you. You fikir baik-baiklah. Kita orang pun ada maruah. Kalau orang asing pijak kita ni, saya ni warga negara Malaysia tau. Seorang wanita pula tu. Seorang orang tua. Serupa mak dia. Saya tanya dengan kamu, apa tindakan kamu? Kenapa? Orang Malaysia tak ada pernah beli daging 4-5 kilo, 10 kilo ke? Orang Bangla saja yang boleh beli daging 10 kilo, 5 kilo ke? Dia berada di Malaysia. Tapi dia kutuk Malaysia punya orang. You tahu? Saya tanya dengan you, apa you nak jawab kalau orang cakap dengan you macam ni? Sebab tu saya cakap Bangladesh ni kurang hajar.
Saya pun jaga kedai Bangladesh tau. You tanya dia orang macam mana saya? Orang baik, saya baik. Tapi orang kurang ajar, memang saya lebih dari kurang ajar. Saya dah cakap dengan dia orang. You orang mari Malaysia, you jangan kurang ajar dengan orang Malaysia. You cari duit, dapat duit, kirim balik kampung you. Pasal saya sudah pergi negara you banyak kali lah. Saya tengok keadaan you sangat-sangat miskin. Kalau orang kaya dia tak mari Malaysia, saya tahu mah. You tahu dia orang masak dengan cara apa tahu ah? Tai lembu tu dia uli serupa macam orang kata tepung. Ditampal dinding-dinding untuk umpan api masak. You ada pernah pergi Bangladesh ke Encik Rawel Singh tu? You pernah tengok keadaan kampung-kampung ni orang? Mungkin you ada pergi sampai Dhaka ke apa kan? Saya tengok depan mata saya, air mata saya keluar. Berapa susah dia orang nak masak umpan api tait lembu. You dengar baik-baik Tapi dia sampai Malaysia, dia tak ingat dia punya kesusahan di Bangladesh. Dia tak ingat. Saya cakap, you jangan ingat, kita hormat dia pasal dia seorang manusia. Tapi kalau dia dah himpit kita, dia pijak kepala kita, kita kena hormat dia ke? Saya tanya dengan you. You jangan kata nak petikaikan sampah ke apa ke, ini apa. Dia bekerja di Malaysia dibayar, bukan free. Dibayar, majikan bayar. Saya tanya Singa, you ni siapa sebenarnya? You tak bercampur dengan orang asing, you tak tahu macam mana karakter orang asing, macam mana perangai orang asing. Saya bukan kata semua orang asing kurang ajar, segelintir. You faham? Wah, you panggil pula kita orang hormat. Tapi kalau orang asing tak ada hormat orang Malaysia, macam mana cerita? Saya tanya dengan dia. You ni depend sangat orang asing, you Alibaba kah? Pasal banyak sekarang saya dengar Alibaba Malaysia banyak. Apa orang-orang Malaysia cakap? Janji dapat wang. Saya nak tanya dengan you lah. You salah lah anggap ini. Saya... Kalau orang hormat saya banyak hormat orang. Tapi kalau orang kurang ajar saya lebih daripada kurang ajar. Pasal dia tak dengam dengan saya, dia lelaki, saya perempuan. Kalau dia perempuan, masak dia dengan saya. Bukan saya kata saya taiko, tapi dia kena hormat. Dia duduk warga Malaysia, dia kena hormat orang Malaysia. Suka-suka hati tak boleh kata orang Malaysia miskin. Suka hati tak boleh kata orang Malaysia malas. You fikir baik-baik You warga negara mana Saya tanya you. You nak hormat orang asing, boleh hormat, tapi dia kena hormat kita lah. Jangan fikir kita orang Malaysia bodoh. Orang asing ni tak ada duit, dia baik, dia dah ada duit, dia kurang ajar. You faham itu sajalah. You ingat baik-baik Ini bonda berani tau, bonda berani.